Hai semua, kalau korang nak tahu cara-cara macam mana nak buat CD tu serius betul-betul nak kenal dengan korang, mari sini ada tips yang boleh korang guna pakai untuk cuba. Simple je tapi kena buat betul-betul, insya-Allah. Jom dengar satu persatu. Yang pertama sekali, ikhlas. Ikhlas di hati kita ni terhadap hubungan tu. Sebabnya ikhlas ni memang kunci, kan? Orang nampak seseorang tu dia ikhlas ke, fake ke untuk hubungan tu. Mudah kata, jadi diri sendiri, jangan berpura-pura nak jadi orang lain, jangan cepat sangat nak impress dengan sesuatu yang kadang-kadang tu bukan diri kita. Orang akan lebih tertarik pada diri kita kalau kita ni genuine, jujur dan juga tak ada agenda terselindung. Serius, keikhlasan ni susah sangat nak lawan. Yang kedua, kenalah jadi versi diri yang terbaik. Kena sentiasa upgrade diri dan jangan fokus sangat nak impress si dia tu. Buatlah yang terbaik untuk penampilan kita, cara kita bercakap, cara kita berkomunikasi. Bila dia nampak yang korang ni ada usaha untuk improve, dia akan rasa korang ni sangat berharga untuk dikenali. Yang ketiga, tunjukkan kita minat, kita suka pada dia, tetapi janganlah over. Cuba tanya soalan-soalan yang berkualiti sikit. Soalan yang menunjukkan kita ni nak ambil tahu tentang diri dia, latar belakang dia. Tunjukkan perhatian terhadap apa masalah yang dihadapi. Tapi janganlah over sangat. Bagi ruang kat dia supaya dia ni mula rasa selesa dengan kita. Lepas tu barulah pergi kepada lebih mendalam. Ni kalau awal-awal lagi dah mendesak dia, agak menekan dia, cepat-cepat je dia mungkin akan naikkan bendera merah terhadap hubungan tu. Tu dia 3 tips simple yang mungkin boleh menjadikan hubungan korang tu sampai ke ijab kabul. Ingat, jodoh kena usaha, bukan kena paksa. Kalau korang tak tahu nak cari mana lagi calon yang serius, jom cari dekat Tirjana.my sekarang juga.